Harga emas hari ini ialah RM450 per gram, naik RM104 berbanding harga 1 tahun yang lalu. Dengan kenaikan harga hari ini, ramai yang mengambil kesempatan untuk menjual emas mereka. Tetapi sebelum anda membuat keputusan untuk menjual emas anda, pastikan anda tergolong dalam 3 keadaan yang terbaik untuk jual emas anda. Yang pertama, anda ingin tukarkan emas kepada aset yang lebih baik yang boleh menjana pendapatan pasif seperti beli rumah lelong atau beli tanah di bawah harga pasaran. Yang kedua, anda menjual emas apabila anda sudah capai matlamat simpanan seperti berkahwin, menunaikan haji ataupun untuk kegunaan persaraan anda. Dan yang ketiga, apabila berlaku hal kecemasan terutamanya bila simpanan wang tunai anda sudah habis digunakan. Public Gold menjamin harga belian emas yang tinggi di pasaran dan Public Gold juga menerima semua jenis emas tulen tanpa syarat. Bagaimana cara untuk menjual emas bersama Public Gold? Anda ada pilihan untuk walk-in ke mana-mana cawangan Public Gold seluruh Malaysia untuk menjual emas fizikal atau anda boleh menjual emas di akaun Gap secara online. Semoga perkongsian saya memberikan anda manfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.